Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada rakan-rakan Duta Guru, rakan-rakan peserta program Duta Guru, uh, para penonton yang mungkin juga terdiri daripada ibu bapa, daripada rakan-rakan guru sekolah lain, murid-murid jika ada yang menyertai Google Meet pada pagi ini. Pun begitu, di sebalik kemerihan Hari Raya ini, pihak kami sedar bahawa ramai guru dan juga murid yang masih bercuti sekolah. Kalau bagi sekolah kumpulan A, hari ini merupakan hari terakhir cuti persekolahan mereka, yang juga sekali dengan sambutan Hari Raya Aidilfitri. Dan untuk kumpulan B, masih ada berbaki esok hari lagi. Jadi apapun, pihak kami mengucapkan sekali lagi selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua umat Islam, dan juga selamat bercuti kepada rakan-rakan guru dan murid di Malaysia ini. Jadi untuk edisi yang kelima kali ini, Coffee Talk Duta Guru, kita cuma akan memaparkan beberapa imej, gambar dan video berkaitan dengan sambutan ataupun ucapan Selamat Hari Raya Aidilfitri daripada rakan-rakan Duta Guru, dan kemungkinan untuk sesi ini tidak akan berlangsung selama 1 jam, hanya untuk sekiranya habis imej yang dipaparkan ataupun video. Jadi kita akan tamatkan mungkin dalam setengah jam ataupun 15 minit bergantung dengan apa yang kita ada. Jadi sementara menunggu untuk saya mencari ucapan tu, sekali lagi saya ingin apa nama kita cakap tadi, memaklumkan objektif Coffee Talk Duta Guru ini sebenarnya adalah untuk sembang secara santai antara rakan-rakan Duta Guru, pesertanya juga, dan juga panel-panel yang kita lantik. Contohnya untuk episod 1 itu kita ada menjemput guru-guru besar yang mempunyai Duta Guru di sekolahnya. Untuk episod 2 kita ada murid-murid yang diberikan bimbingan oleh Duta Guru. Untuk episod ketiga, ini kita lebih santai pada waktu itu untuk membincangkan tentang AI, baik buruk AI. Jadi tajuknya itu kalau saya tak silap ingat adalah Duta Guru dan AI. Untuk episod 4 pula, kita menjejak kasih Duta Guru. Dan semua rakaman ini sebenarnya boleh didapati di YouTube. YouTube. Boleh cari di channel Persatuan Duta Guru Malaysia. Kita dah letakkan. Untuk episod 2 kalau saya tak silap tiada rakaman kerana pada waktu itu ada isu teknikal. Pun begitu kita cuba untuk adakan Coffee Talk Duta Guru ini setiap bulan tanpa gagal. Jadi saya mulakan rakaman perkongsian. Saya akan cuba share entire screen, tapi kalau share entire screen, saya rasa masih boleh. Audio output boleh. Jadi kita akan lihat di dalam Telegram terlebih dahulu. Di sini saya telah buatkan satu folder, kita panggil. Kalau dalam ni dia ada folder, saya letakkan semua yang berkaitan dengan Duta Guru di bawah satu folder supaya senang nak carilah. Saya kecilkan ni. Ni close kecil.
Saya jalankan, okey. Jadi kita lihat yang pertama terlebih dahulu daripada Teach for Malaysia sendiri, iaitu Encik Ashraf. Dia ada memaparkan satu image. Ya, begini. Okay, Teach for Malaysia, Selamat Hari Raya Aidilfitri. Dengan pantun. Kita lihat ada pantun di sini. Tiba Aidilfitri bulan Syawal, maaf dipinta ikhlas adanya. Semoga hubungan terus kekal, mengirat hati sepanjang masa. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin dan batin kepada semua duta guru, ikhlas daripada Teach for Malaysia. Saya ada like ke tak? Okey, saya like. Saya bagi love saja. Okey, seterusnya daripada teacher. Ini daripada kumpulan kod 1. Sebab ada kadang-kadang rakan guru ni dia letak nama dia. Ada dia tak letak nama dia. Jadi ini teacher lah. Okey, ini dia punya image ya. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Wishing you a blessed and joyous Hari Raya. May your heart be filled with happiness and your home with warmth and peace. Peace pula. Okey, itu saja ucapan beliau. Okey, kita lanjutkan dengan saya belum love lagi. Saya belum bagi reaction. Daripada Cikgu Teh. Ya, Cikgu Teh Mui Hong. Kalau tak silap saya daripada Penang. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Semoga Syawal ini membawa kebahagiaan, keberkatan dan keceriaan buat anda sekeluarga. Okay. Saya pun belum bagi reaction tu. Sebab kalau kita lihat pada musim cuti sekolah ni, dia sebab cikgu kan bila dia cuti sekolah, pada masa itulah dia akan turn off, kita cakap laptop. Dan macam saya sendiri pun saya agak jauh daripada smartphone semasa cuti sekolah. Okay? Kerana pada masa itulah kita betul-betul boleh berehat. Sebab kalau masa sekolah nanti, smartphone tu bukan kita nak tengok hari-hari, tapi kita terpaksa. Okay? Sebab smartphone ni kita punya device alat untuk buat kerja kita. Okay? Kehadiran, kemudian komunikasi dalam apa nama tadi, sesama guru, pihak sekolah, ada yang guna grup WhatsApp, ada yang guna grup Telegram. Jadi nak tak nak terpaksa. Kemudian kita pergi kepada kod 2 pula. Saya cari kod 2. Saya tak pasti kalau sudah ada. Oh, belum ada. Okey, tak apa. Kohort 2 pula. Ini daripada cikgu. Oh, ini sama juga. Ini daripada Encik Ashraf TFM. Kemudian kita ada Cikgu Nur Hayati Abdul Ghani. Okey, selamat Hari Raya Aidilfitri. Wah, besar dia punya ni. Okey, ikhlas daripada Muallimah Nur Hayati, tak sampai macam tu. Duta Guru Kohort 2 dan tak nampak dekat ujung ni. Guru Cemerlang ASK. Ni kita ada Guru Cemerlang Asas Sains Komputer. Saya pernah berbual dengan cikgu ni tentang bagaimana cara dia menyediakan evidence untuk memohon guru cemerlang. Dan kalau tak silap saya, dia tak sediakan file-file yang tebal-tebal fizikal itu. Dia sediakan satu link, satu pautan. Maksudnya dia betul-betul menggunakan digital untuk dia punya apa nama tadi, showcase dia punya evidence tu. Jadi itu yang sebaiknya lah, sebab kita pun nak jimat penggunaan kertas. Okay. Tapi dia sebenarnya untuk bahan fizikal dan juga bahan digital ni masih terdapat dokumen lah yang kita masih perlukan dalam bentuk fizikal kerana dia lebih mudah untuk apa nama kita pegang. Yang digital ni kita hanya dapat sentuh melalui skrin tapi kalau yang fizikal ni kita dapat sentuh secara maujud lah. Okay, ini daripada Cikgu Muallimah Nur Hayati. Dan sekarang kita akan lihat video pula daripada Cikgu Rosmi Zana Yahya. Kita ada satu video di sini. Ya. Wan Hajah Rosmi Zana Yahya. Sekarang ni kita nak buat video-video seperti ini tidak terlalu sukar.
kita banyak apps dan juga kita boleh gunakan AI untuk membantu kita menghasilkan video yang menarik lah. Dan kalau yang tak guna AI pun kadang-kadang mereka boleh guna template sedia ada seperti dalam CapCut. Okey, saya rasa itu saja daripada kohort 2. Daripada kohort 3 kita lihat. Ya, ada beberapa kohort 3 ni nampaknya sedikit aktif. Pun sama juga daripada Encik Ashraf, TFM, Miss Lini. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita yang lalu dan menjadikan kita hamba yang lebih bertakwa. Maaf zahir dan batin atas segala khilaf dan salah laku. Khilaf ni maksudnya kita punya kesilapan lah. Tapi kita tengok ni macam jenaan AI ni sebab pada paparan dinding belakang tu sama Hari Raya Aidilfitri betul. Mohon maaf Gahir. Gahir dia mati lah. Dia ambil ejaan Z tu sebagai GH. Pun cantik juga. Okay, image ni Okay, kita lanjut. Cikgu Amirul. Ni Amirul, sorry. Okay, Guru Cemerlang kan. Salam Aidilfitri. Amirul Akmal. Simple saja gambar ni. Yang ini saya percaya bukan gambar AI ni. Tapi kalau dia betul-betul gambar AI, memang agak cantik lah. Okay, cuma dia tampal coding ni lah. Salam Aidilfitri dan nama beliau sendiri Amirul Akmal. Okay, kita sambung daripada cikgu. Ya, saya lupa bagi reaction tadi. Daripada Cikgu Tan. Okay. Salam Aidilfitri, 1 Syawal menjelang tiba, takbir bergema menggegarkan jiwa. Sekiranya ada salah dan dosa, ampun dipinta di hari mulia. Selamat Hari Raya Mak Zahid dan Batin. Ini gambar apa ni? Ketupat, ketupat ya. Dan juga pelita-pelita. Cantik? Okay. Kita teruskan dengan Cikgu Desikan. Selamat Hari Raya Aidilfitri, Mak Zahid dan Batin. Kalau tak silap saya setahun ataupun 2 tahun yang lepas, ramai guru yang agak aktif membuat kad lah. Okay, menggunakan Canva terutamanya. Tapi saya perasan tahun ni macam kurang, agak sedikit kurang. Okay, sebab kita cuti sekolah pada hari Rabu tempoh hari, kemudian kita cuma ada 3 hari lah. Dan terus raya. Jadi tak begitu sempat nak buat bahan-bahan lah yang berkaitan dengan raya-raya ni. Okay, kita pergi kepada kohort 4, Cikgu Hairul. Sudah ada. Kita lihat daripada atas lah. Ya, daripada Encik Ashraf juga. Sama Hari Raya Aidilfitri. Dan Cikgu, dia pakai dia punya link ni www.cikguhairulpelangi.blogspot.com. Naib Pengurusi Persatuan Guru STEM Malaysia kalau saya silap. Okay. Selamat Hari Raya Aidilfitri, Mak Zahir dan Batin, ikhlas daripada Hairul Anwar. Ini mungkin nama cikgu itu sendiri. Dan saya rasa ini nama isteri dia, Ria Handayani, Hairul Abid, anak beliau, Ria Soleha dan Hairul Muklis. HR. Kalau ada lagi anak perempuan, pasti mesti R juga. Oh ya, betul lah. Ya. saya baru perasan. Dia bukan sekadar huruf depan tu, memang nama beliau Hairul Anwar, nama anak dia pun Hairul Abid. Lepas tu Hairul Muklis. Nama anak perempuan ni Ria Handayani, Ria Solehah. Jadi kalau nama anak dia Hairul Abid bin Hairul Anwar. Okay, jadi dia macam kalau dekat, saya rasa dekat Selanjung pun ada, dekat Sarawak, yang dia macam keturunan tu lah, Awang, Abang, Wan tu. Okay, kita punya kalau Sarawak punya premier pun Abang Johari sebenarnya. Bin Abang, saya lupa nama. Nama ayah. Okay, ni daripada Cikgu Hairul. Sebenarnya ucapan beliau di sini panjang kan? Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, sekejap saya cuba lihat di apa dia? Tengok. Okay. Kerana diberi kesempatan menyempurnakan ibadah Ramadan, semoga segala amalan diterima dan menjadikan kita insan bertakwa. Ramadan telah mendidik kita menjadi hamba yang beriman, berakhlak mulia serta prihatin terhadap golongan memerlukan.
sekaligus membina masyarakat yang bersatu padu. Dalam menghadapi pelbagai cabaran semasa, marilah kita terus berpegang teguh kepada ajaran Islam dan istiqamah dalam ketaatan. Sempena Aidilfitri, marilah kita menyambutnya dengan penuh kesyukuran, memperbanyakkan takbir serta mengeratkan silaturahim dengan saling bermaafan. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Ya, terlalu kecil ni, saya tak nampak. Minkum. Oh, sebab tak ada tanda bacaan di atas. Saya kurang mahir baca apa nama yang tanpa tanda di atas. Salam ukhuwah dan kasih sayang ingatkan ikhlas daripada kami sekeluarga. Hairul Anwar, Ria Handayani, Hairul Abid, Ria Solehah dan Hairul Muklis. Itu saja daripada kohort 4. Kita beralih kepada kohort 5. Saya ada dalam grup kohort 5 juga. Kohort 6 lagi saya belum ada. Ada juga kohort 6. Kohort 7 saya tak ada. Sorry. Okey, daripada kohort 5 ni apa ni? Kohort 4-nya yang ni kita tengok daripada atas. Ya, ada. Ni aktif sikit ni. Adalah. Okey, daripada cikgu daripada Encik Ashraf. Kemudian daripada cikgu Zaidi. Photo from Mr. A. Okay, ini gambar ahli keluarga beliau. Saya tak pasti mana saja. Tapi saya sayang ni kot. Okay. Kemudian, selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin semua. 00 kira seri. Ya, 00. Maksudnya kita, bukan dia 00 start baru. Maksudnya, kita saling memaafkan. Dan langsung tidak tinggalkan segala, apa nama tadi, kita macam lupakanlah apa persilapan yang telah dibuat. Bukan sekadar lupa, tapi memang forgive and forget. Bukan forgive, not forget. Okay, ataupun forget, not go. Forgive. Dia kena forgive dan forget. Okay, sini kita ada video. Ya, saya ingat ni gambar mula. Daripada Cikgu Muhammad Hafiz Sadiqin. Lagu. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Semoga Hafiz dan Sadiqin. Habiskan. Cepat lagi. Okay. Terima kasih. Ya, program Duta Guru Kuala 5. Ini saya percaya mungkin admin daripada ni. Ataupun mungkin Encik Ashraf lagi. Okay, ini tiada. Okay, kita lanjut ke kohort 6. Siap. Apa kat sini ucapan selamat? Okay, tak apa, kita lihat kat atas ni. Link, nampaknya kohort 6 ini dia masih aktif. Bukan masa saya masih aktif. Mereka masih sedang menjalani latihan. Kalau tak silap saya sebelum hari raya tu. Jadi mereka ni cuba untuk sorry, saya gerak terlalu nampaknya tiada lagi. Saya kena gerak lebih bawah lagi. Okay. Nampaknya kat sini tak ada. Tak ada ucapan. Kohort 6 saya tak ada. Tapi mungkin kita boleh lihat dekat mana juga ada. Itu rasanya tak ada lagi daripada sini. Dan sebenarnya kita akan bergerak ke Facebook saya pula. Sebenarnya saya hanya aktif di Facebook. Saya ada TikTok tapi sangat jarang lah. Buat video, Instagram pun sekadar ada lah. Sekejap. Okay. Kita bergerak ke Facebook sebab ada video daripada kalau saya sendiri pun ada tapi bukan saya buat lah, adik saya buat. Sebab itu saya faham kalau cikgu-cikgu dia macam masa cuti ni macam susah nak carilah. Sebab biasa memang macam tu lah. Masa cuti je lah. Nanti masa sekolah nanti memang sibuk memanjang.
Okey, kejap. Kita lihat daripada yang adik saya buat dulu lah, senang. Macam mana masuk profile? Okey, macam ni. So, okey, saya lihat di sini ada rakan-rakan, yang non-Muslim, mereka juga ambil peluang, contohnya Cikgu Anutra ni, dia telah bergerak selama 4 hari daripada Sabah sampai ke Mukah, okey, Tenom, sampai ke Sibu lah, dia Sibu paling jauh sebenarnya. Mukah tu dia patah balik, dia singgah Mukah. Hanya menggunakan kereta. Ni nanti kalau boleh carilah dia punya apa nama, Cikgu Anutra Sirisena seniornya. Dan sebenarnya beliau ada berjumpa dengan saya di Mukah. Saya ni bukan orang Mukah sebenarnya, Oregon. Tapi saya ada rumah di Mukah. Jadi ada jumpa Cikgu Anutra dengan 3 anak murid. Dengan juga Cikgu Leo daripada SMK Sri Aman. Tapi tak lama lah, 8.30 sampai pukul 11 pagi. Jadi saya tunjukkan kawasan yang menarik di Mukah-Mukah ni dia, kalau dulu dia macam pekan lah. Tapi sekarang dia dah jadi bandar. Tapi bagi saya masih bandar kecil lah. Tidak begitu, apa nama tadi? Tidak begitu sibuk lah. Masih okey ya. Sekejap, ada video dia sebab. Lepas ni saya cuba cari rakan-rakan daripada, apa nama? Facebook jugalah. Saya ada beberapa yang saya kenal. Ni adik sini memang Tapi hanya mahu bersedia baju raya cek kasih. mana ni bagi dia ni. Dia jangan. Ni adik saya ni memang ikut trend. Kasut raya. Okey, kemudian saya ada beberapa rakan guru. Ni Cikgu Taufik ni ada kot. Okey, Cikgu Taufik. Cepat sebutan hari raya ni. Cikgu Aina, Cikgu Zura, apa ni kita tengok satu-satu. Ni. Ni saya rasa jenaan AI juga ni. Dia buat ala-ala macam game punya ni lah. Menuju level. Wow, 10 per 10. Ni cantik ni ya. Katanya benda ni yang kita bagi murid kita explore. Prepare this delicious food. Decorate the house. Cater with family. Money. Oh banyak money ni. Gift 3. Celebration inventory. Ini macam game RPG ya. Role playing game. Okay, kemudian saya rasa itu saja. Ada satu. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Ini saya rasa image dia sendiri ni. Cuma background tu dia tukar lah. Okay, sekejap. Kenapa saya oh ya, komen daripada Cikgu Amirul. Dia letak kat situ balik. Okay, sekarang kita, mungkin Cikgu Zura juga saya rasa ada. Ya, Cikgu Zura. Okay, Cikgu Zura. From the awesome ni. Cuti ke tadi? Oh tak. Tengok awesome terus cuti. Cikgu Zura sekarang ni berkhidmat di GPN Sarawak. Sebelum ini dia merupakan, oh sorry, bunyi agak. Guru di, apa nama, ni dia. SMK Bakul. Selamat Hari Raya Aidilfitri, Maaf Zahir dan Batin. Salam keikhlasan Cikgu Zura dan keluarga. Okay, ini daripada Cikgu Zura. Biasalah preparation sebelum Hari Raya tu. Okay, seterusnya siapa juga dia? Cuba tengok Cikgu Aina dulu. Saya tak pasti ejaan saya ni betul ke ni. Cikgu Aina. Dah. Okay, Cikgu Aina. Tak sambut raya ni. Sekarang ni beliau di PPD, tak silap SIC Plus. Oh, ni memang macam tak sambut raya ni.
Nanti adalah lepas hari raya. Okay, kita bergerak ke cikgu. Tengok cikgu Mimi. Cikgu Bun juga lepas ni. Kita tengok. Assalamualaikum warahmatullahi Eh, sekejap. Mimi pun tak sambut lagi ni. Sebab dia macam ni mungkin ada yang dia tak berapa aktif di apa nama Facebook, tapi dia aktif lain ya, betul. Ini pun tak ada juga. Jadi siapa dia? Cikgu Bun. Cikgu Bun mesti ada ni. Cikgu Bun. Oh, dah. Siap meraya dah ni. Yang atas ni. Di sini kat mana? Okey. Apa ni pembagian? Oh, saya baru baca ni. Salam Aidilfitri. Ya, ada juga. Okey, salam Aidilfitri, maaf zahir dan batin daripada Cikgu Bun, Awin, isteri beliau, kasih, cinta, iman, ilham, ikhlas. Mana yang nama ikhlas? Oh, saya rasa anak yang terakhir ni nama ikhlas. Saya silap. Ni orang, dia walaupun cikgu sains tapi dia macam guru bahasa. Macam orang bahasa jugalah. So, jadi nama raya pun macam, cantik. Ini kita cari. Ini kita cari ya. Murid dia cikgu lagi kan. Yang murid dia kan. Dia cikgu juga. Cikgu kan. Yang lagi sekali lah. Ini dia tengok ni. Itu cikgu ke murid ni? Cikgu. Sampai ujung-ujung tu macam murid-muridnya. Ini banyak ni. Betul PK1 semua ni. PK tu bidang bukan ada. Tapi dulu juga sekali. Kita dengar lagi sekali. Bentar. Ni tiga ni juga sekali ni. Play tips kita. Kita tengok lagi kalau masih ada. Ni di sebalik tabir ni. O mano te convocou, talvez senta ou com o popô. O mano te convocou, talvez senta com o popô. É vapo no setor, é vapo do vapor. Vapo no setor, é vapo do vapor. Vapo do vapor, vai tomar. O mano te convocou, talvez senta ou com o popô. O mano te convocou, talvez senta. Tanya tak ada lagi lah. Okey, kejap. Apa lagi rakan-rakan Duta Guru sini Tadi saya ada cari macam ni, Duta Guru Raya. Ni ada. Yang ni saya tak pasti tapi kalau dia cakap pagi dengan Zoom Meet Duta Guru, kemungkinan besar lah kohort 6 ni. Cikgu Zaisha Wani. Okey, program apa ni? Ihara Ramadan peringkat sekolah. SMK tak nampak belakang. SMK
Cap SMK, takkan Seri Kembangan. Kan Seri Kembangan lah, ejaannya. Ya, kejap. SMK Seri Kembangan ke tak ya? Sebab dulu saya pernah saya praktikal lah masa saya belajar di Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Saya praktikal di apa nama? Di SMK Seri Kembangan. Saya tak ingat logo sekolah. Tapi macam bilik guru dekat situ je. Sebab sekolah ni kalau tak silap saya dah lama. Tak. Ini SMK Sri K dah tulis tu. Bukan. Ini bukan. Dia warna lain. Memang sibuk lah cikgu ni. 20 Mac. Kemudian kita tengok lagi. Ni Cikgu Nur Azna. Okay, Cikgu Nur Azna 24 Mac. Okay, kemudian ini daripada Persatuan Duta Guru sendiri ya. Kita ada apa nama? Meraihkan kemenangan selepas Ramadan dengan penuh kasih sayang, perpaduan kemaafan dan kesyukuran diiringi doa yang tulus, detik kegembiraan, harapan baru serta kedamaian buat semua. Ikhlas daripada Persatuan Duta Guru Malaysia. Ya, saya lihat masih ada, takut ada yang dah ada dalam macam mana nak tengok sini. Tak ada. Okey. Ini daripada Persatuan Duta Guru Malaysia. Jadi Persatuan Duta Guru Malaysia ni boleh disertai anggota dia mestilah terdiri daripada duta guru. Maksudnya daripada guru-guru yang telah menamatkan program duta guru selama 2 tahun dengan jayanya. Jadi mereka berpeluang untuk menyertai Persatuan Duta Guru Malaysia, di mana Persatuan Duta Guru Malaysia ni kita boleh panggil dia NGO sebab sudah didaftarkan di bawah ROS. Yuran keahlian sebanyak RM100 seumur hidup dan akan menikmati pelbagai faedah seperti peluang untuk menyertai program-program lah di bawah program duta guru itu sendiri. Mungkin seminar, mungkin bengkel, mungkin sesi libat urus, ataupun daripada Teach for Malaysia, di mana saya sendiri pun telah banyak menikmati dia punya apa nama kita panggil tadi benefit di bawah ni. Okey, dan ini daripada POS tahun 2024. Ini POS lama ni rasanya. Tadi dia setkan 2026 tahun ini saja. Ini Cikgu Nur Azna tadi, Cepan, Cikgu Sasawani, dan saya rasa tak ada lagi ini dah cabut. Ini daripada Indonesia. Ataupun mungkin saya tak ramai rakan yang duta guru lah. Ataupun ada, tapi mereka lebih aktif di tempat lain. Jom kita cek di Instagram. Instagram mungkin ada. Mana kita nak cek Saya untuk Instagram ni saya kurang mahir menggunakannya. Tapi saya rasa kena cek daripada yang atas ni. Ni Cikgu Zura. Ada tak ucap berkaitan dengan ni? Ni Biokenaf ni. Ya, ini story. Jadi macam mana nak cari, kita tengok kat sini. Raya. Cuba tengok duta guru. Sini. Ini macam lebih kepada profil. Dia tak dapat cari. Dia tak dapat cari konten. Okay, jadi maafkan saya untuk yang apa nama? Yang duta guru. Untuk yang ini saya kurang mahir menggunakan dia. Kemudian mana lagi TikTok pula. Kita tengok TikTok. Kita ni kena login you already login juga. So. Okay. Ni apa pula ni? Tak kira dia tak berbunyi. Friend.
Okay, kita cuba lihat sini pula. Duta Guru. Ni kan. Tapi ni tahun 2025 dan tak silap saya kohort 6 itu dia ada pertandingan buat klip video. Okay, tapi ni bukan raya dah ni. Ni mungkin. Ni Guru Malaysia. Bukan. Ini dari selfie kita dapat tengok. Ini cara orang buat paint dalam ni pun tak ada. Dia cakap SMKPD. Ni program Duta Guru. Daripada kohort 4, 5, 6 saya rasa. Semakin aktif penggunaan medsos ni lah. Ni tak ada sangat. Tak ada sangat ya. Okay, nampaknya kalau saya tak dapat cari lagi. Kita dah dari ujung-ujung ni. Tak ada ni. Macam saya sendiri pun video yang saya dapat tu daripada adik saya. Bukan saya buat. Saya pun rasa macam tak cukup masa nak buat. Jadi saya faham lah kalau cikgu-cikgu. Saya selalu kalau ambil video terus yang raw macam ni lah. Saya edit. Sorry. Yang ni bolehlah saya tunjukkan 2 lagi video terakhir. Sebelum kita tamat. Yang ni adik saya juga buat. Sebab mak saya orang Igan lah. Jadi saya rasa video ni bolehlah saya share sekejap. Mak kami orang Igan. Tapi orang mana sama sebenarnya kata Igan. Ni bahasa gila sama. Payahlah buat mapun kubu. Kaduk kabak pulak kerja. Pak matai leput. Mana udai lek kau yan. Adik saya lah Kak Al. Tengah nangai ni. Nak membuat Ikan sepeluk dengan latik melok ke miskin ni. Kak jelap. Jom tujuk. Dapat. Nyak udai. Hai, siano. Mengut daun-daun kat metutan, ubak alakai bah. ni Bakal baik buat segak. Kau buat pijik wak langit tau. Beli agai Kak Al. Kami tiga si Sarah nak. Kami. Mekan kungan, kan ingat. Mak kami orang Igan. Tapi orang mana sama sebenarnya kata Igan. Okay, dan satu lagi video Tak terakhir sama. Ni Pak, bapak kami saya orang pula Kabung. orang Kabung. Mandah kami Kabung orang ni dia satu lah kot. Pak kami orang Kabung. Mandah kami orang si mana kakak Kabung. Baru hati yang lalu pulang. Okey. Era Pajero. Ni bebek ni. Yeah. Sedahai. Di masjid. Yeay. Tapi apa cek? Kalau kotek. Yeay. Ikit na dia minyak jadi renanin kan. Tekan tilaknya ni. Adom balam. Kita ya depan dia. Okey. Apa daripada kau yo? Yeay. Atang baru. Apa kan? Main budi.
Dalam pasir kunyit ditumbuk di dalam pasir. Orang tua menonggeng buit, buit ditonggeng berbulu-bulu. Dah kan? Okey, habis eh. Pak, Ah, di mana saya kakak kena- kampung? Baru hati yang lalu pun. saya kena jelaskan sesuatu tentang perkataan BURIT tu. Kalau di Sarawak, saya tahu kalau di Semenanjung, dia di Semenanjung dengan di Sabah, BURIT tu dia bermaksud bahagian kemaluan perempuan itulah. Okey. Tapi kalau di Sarawak, BURIT tu bermaksud punggung. So, kalau ada macam rakan-rakan saya lah, guru-guru daripada Semenanjung kan, first posting di Sarawak. Kemudian dia tengok budak-budak kan duduk di makmal, murid-murid lah duduk di makmal. Kan makmal kursi tinggi kan. Sakit burit aku ni, kata budak tu lah. So, cikgu Semenanjung tu pelik asal budak ni cakap benda lucah kan, lucah lah. Dan yang menyebut tu pula lelaki. Lelaki mana ada benda tu. Kalau dalam bahasa Semenanjung So, kalau di Sarawak ni, burit tu dia bermaksud punggung. Sakit burit tu maksudnya sakitlah dia punya punggung tu duduk atas kursi makmal yang tinggi tu So saya bagi penjelasan ni sebab saya punya pantun ada sebut benda tu jadi takut ada yang salah faham So saya rasa jam sudah menunjukkan 10.41 dan saya sudah habis bahan sebenarnya. Okey. Habis bahan so kita akan berhenti di sini. Memandangkan tiada yang hadir tapi rakaman tetap ada. Jadi saya tidak akan kongsi link kehadiran sebab kalau kongsi link kehadiran macam pelik pula saya seorang je yang ada. Tapi tak apa, sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Saya ingin memohon maaf zahir dan batin dan kita akan tamatkan kita punya Coffee Talk pada hari ini. Sekian, itu saja. Terima kasih. Stop presenting.